Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright, ini nak cakap main apa ni geng? Main bola ke main badminton ni? JDT menang 14-1 dengan Kelantan. Ini dah serupa macam main badminton punya result ni. JDT kalau nak berpesa jaringan sekalipun, biasa dia tak sampailah berbelas-belas. Ini tak ada belas kasihan langsung ni. Gila betul lah apa yang dah berlaku dengan pasukan Kelantan ni geng. Aku rasa korang semua tahulah masalah orang kata kelab-kelab dalam saingan Liga Malaysia kita ni kan. Ni masalah ni ni. Kau bayangkan korang bayangkan Bergson tu double hat-trick mat. 6 gol dalam satu perlawanan, potong tang corner, jadi top scorer sekarang dengan 27 jaringan. Gila tak gila tu lah. Sekarang ni nak pelik pun dah tak pelik lah 14-1 kan. So kan, aku pun tak layan game ni. Apa kata jomlah kita layan gol-gol yang terhasil dekat SSI kan. Semua jaringan ada 15 gol, termasuk pasukan Kelantan punya gol 1 gol tu. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan sama. Let's go. Okey, ini dia pertembungan di antara pasukan Kelantan The Real Warrior bertemu dengan JDT. Sepatutnya game ni dekat Kelantan kan, Kelantan tuan rumah, tapi dah tukar venue main dekat SSI. JDT pakai line up apa je ni? Oh okey, ada Bergson Bergson hat-trick tadi kan, mesti ada Bergson. Keeper Ahmad gang. Keeper pun pakai Ahmad je ni. Bagi aksi Liga ada rombakan starting line up kot JDT. Jonathan Silva. Wow! Gang, aku tak tengok game ni gang. Serius aku cakap. Sebab semalam tim Bola Ali pun ada game. Memang busy gila. Tak sempat nak tengok satu game pun. Game ni 9 pun aku tak tengok. Tak sampai 1 minit kan. Ini baru start kick off ni geng. Bergson da Silva geng. Antaran daripada Jonathan Silva ke Bergson da Silva. Tari lawan Buriram disimpannya Bergson tak tahulah injet ke tak time tu. Tapi kali ni Bergson turun geng. Pemain yang mengejar rekod 200 jaringan bersama dengan Johor Darul Takzim. Kini 6 lagi diperlukannya untuk melengkapkan angka tersebut. Satu tandukan. Cantik gol dia. Ke sebelah kanan. Gol pertama JDT kan. Belum sempat nak tarik nafas ni Kelantan. Terus gol yang pertama tadi. Bergson mencari ruang untuk Bergson. Sukar untuk menghalang pemain ini. Gila lah mat. Serius aku cakap geng, aku memang minat gila gol-gol macam ni. Gol-gol rembatan daripada luar kotak penalti geng. Meletup hai. Dan itulah natijahnya. Ledakan kencang bak peluru. Ini next game lawan Buriram kena ada ni Bergson ni. Jangan disimpan. Jangan simpan. Gila mat. Jaringan. Abang Jai ada ni, Abang Jai tak ada Sir Wikin. Wikin. Wow. Ini Azfar. Kena save Stuart Wilkin. 15 minit yang pertama menjadi milik Johor Darul Takzim. Belum ada sebarang percubaan dari Kelantan dari Warrior. Corbin Ong ada, Jonathan Silva pun ada Hidalgo. Gol ketiga JDT geng. Perlukan 15 minit untuk cari 3 gol. 3 gol yang pertama ni. Tiada kawalan. Jonathan Silva lagi hantar geng. Buat masa ni nampak serangan banyak daripada sebelah kiri ni. Belum ada lagi pergerakan daripada sebelah kanan. Baru nampak Hidalgo. Pemain menanti antara Hidalgo Club. What a header. What a header kan. Glaude. Berlaku dengan Kelantan Real Warriors pada ketika ini. Sekejap.
penyokong-penyokong JDT yang turun ke stadium, balik rumah aku nak tanya korang, suara ada lagi ke tak ada? 14 gol Mat, korang celebrate ni. Ke dah lepas gol ketiga tu dah memang santai je, dah tak celebrate ke macam mana? 14 Mat. Tiap percubaan yang menuju ke pintu gol. Mantap lah. Terlepas. Bergson, lorongan Hidalgo, untuk geng. Hidalgo. Masih lagi Hidalgo. Hidalgo chip je geng. Serba menjadi 2 biji Hidalgo. sentuhan dari pemain ini. 2 pemain ni tak ada masa lawan Buriram itu lagi. Bijak dari Manuel Hidalgo. Hidalgo dengan Bergson tak ada itu lagi. Untuk melakukan satu sungkitan. Dia chip je bola tu. Bergson. Bergson. Peluang untuk Bergson di sini. Alamak, macam tu je Mat. Macam tu je Mat, gol ke-5 JDT kan. Hat-trick yang ke-18-nya. Hat-trick yang ke-18 kan. Bersama dengan Johor Darul Takzim. Ini merupakan hat-trick yang keempat untuk musim 2025-2026. Oh, hat-trick yang keempat Bergson. Untuk season ni je geng. Untuk season ni saja. Hat-trick keempat lah. Rembatan leret. Macam mana boleh lepas tu? Oh, gol ke-6 tadi geng. Wilkin. Mat kena ayam je Mat. Offside kedudukannya. Gol yang ke-7 terhasil. Kena ayam je ni. Kesian keeper. Serius cakap, memang kesian kat keeper kan. Kita baru di babak yang pertama. Siapa kapten tu? Azam Aziz Sudah 7 jaringan. Come to Negeri Azam Aziz next season. Yang dihasilkan oleh Harimau Selatan. Namun laluan itu ditutup oleh Raul Parra. Untuk Martin. Okey, cantik. Tinggalkan kepada Raul Parra. Raul Parra tak lepas. Sekat Raul nafas mula bola. Untuk Bergson, Simple kan? Wan Amirul Afiq melakukan kesilapan. Wan Amirul Afiq. Apabila bola berada di kakinya. Macam mana lah. Tetapi dia gagal untuk mengeluarkan bola tersebut dari kawasan berbahaya. Koyak Mat, kena sampai belah-belah ni Mat. Serius cakap. Kepada Bergson. Opponent boleh jadi bisu weh. Terdiam 1000 kata, terdiam 1000 bahasa. Satu perlawanan. Sunyi sepi. Serius cakap. Kobin. Okey, dah separuh masa kedua. Okey. Sekejap kan. Tamat separuh masa pertama je 8 biji dah. Benar Dago dan Ceza. Oh, Yago. Satu lagi Yago pun turut bersama-sama menjadikan gol kan. Antaran daripada Hidalgo tadi. Okey. Dua orang kat belakang tak ada yang maki. Nampak? Ada Bergson, ada Yago kat situ. Dari Hidalgo dapat dikeluarkan. Teto Martin. Untuk Yago. Pandang dari Yago. Bergson. Gol yang ke-10 dan 5 untuk Bergson. Beriak. Gila. Oh, cantik. Dadaan yang baik Antaran daripada Yago. Mencatat nama sebagai penjaring. Ini dia bertindak untuk memberikan bantuan jaringan. Belum nampak lagi yang Kelantan menyerang geng. Nak tengok sebiji gol Kelantan tu macam mana dia boleh dapat tu. Kelantan pun mampu menjadikan gol lawan JDT. Wilkin. Antara untuk Hidalgo. Oh, cantik lah. Kuisan sikit daripada kepala Hidalgo. Zas. Rekod kemenangan terbesar Liga Super. Masih lagi ada 30 minit yang berbaki. Ni dah gol ke berapa ni? Gol ke-11 dah. Tu dia. Itu dia geng. Satu-satunya gol daripada pasukan Kelantan. Faris Izdiham yang menguis bola masuk.
Tidak-tidaknya memberikan sesuatu untuk Tak usah Kelantan dari Kena juga sebiji Abad. Dia berada pada kedudukan yang tepat. Azmi Faiz. Dorongan lolos untuk Manuel Hidalgo. Bergson! 6 jaringan dari Double hat-trick, geng. Tu dah. Untuk Bergson. Next lawan Buriram kat Shopee Cup. Kalau tak ada Bergson ni aku tak tahu nak cakap apa lah. Manuel Hidalgo dapat mengesan kedudukan Bergson. 12 lagi 2 gol lagi, geng. Wow. Siapa? Syamil Kuti pun dapat gol. Menyambut baik. Syamil Kuti pun dapat gol weh. Antara daripada Nazmi Faiz. Darul Takzim belum selesai. Ini adalah game yang terakhir untuk JDT, geng. Liga Malaysia dah tamat lah untuk JDT. Tapi tim-tim lain ada baki satu perlawanan lagi. Azmi Faiz. Hidalgo. Bergson meminta. Tito Martin menjadi pilihan. Tito Martin dapat sebiji, geng. Pilihan yang tepat. Gila lah. Koyak weh, koyak. Serius kat koyak weh. Kena buat banyak macam ni. Ke penjuru kiri yang dilakukan oleh Tito Martin. Agus Seza, Raul Para, antara lintang. Itu dia. Di Stadium Sultan Ibrahim. 14-1. 15 gol di SSI. Meriah amat. Saingan Liga Super untuk musim 2025-2026. Kemenangan terbesar di Lakar. Cipta sejarah baru lagi Kemenangan terbesar untuk JDT ni, game 14-1 ni. Big win Okey, tamat perlawanan. JDT menang dengan jaringan 14-1. Apa yang merasuki anda semua ni? 14-1 gila betul lah. So gang, dengan kemenangan JDT dalam perlawanan yang terakhir, dah tak ada game lagi dah. JDT dah habis dah semua game dekat dalam liga. Dan JDT disahkan, dinobatkan selaku juara saingan Liga Super Malaysia. Kalau ikutkan dah awal-awal lagi dah, memang dah tahu dah JDT memang dah juara awal lah, kan? So dengan kemenangan yang terakhir ni, dalam perlawanan yang terakhir ni, JDT banyak cipta rekod-rekod baru, gang. 108 perlawanan tanpa kalah. Gila, lama gila, gang. 108 perlawanan tanpa kalah, gang. Tanpa kalah. Korang bayangkan. Dan JDT cipta juga rekod kemenangan terbesar, gang. 14-1 ni. 14-1. Dan lagi satu, gang. Dalam satu musim JDT menjaringkan 117 jaringan dalam satu musim. Itu semua rekod-rekod baru, gang. Gila betul lah. So kita tengoklah pula nanti untuk saingan Liga Super Malaysia season baru nanti, gang. Dan game dan pasukan-pasukan yang lain ada masih lagi yang belum habis perlawanan, berbaki satu perlawanan lagi. So next kita tengok perebutan tempat yang kedua dalam saingan Liga Super Malaysia kita. So gang, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.